kata mengundi pagi ya. Dia kata dalam pukul 6 mereka akan berada di semua airport. Dalam pukul 7 dia akan close airport. Sesiapa yang nak lari tak dapat lari kita. Ini betul. Jadi kita fikir-fikir saja sikit ya. Dan saya juga diberitahu sekarang ini lebih kurang ada 30 lawyer antarabangsa berada di Singapura, berbincang, meneliti, melihat apa-apa yang boleh, tindakan yang boleh diambil dari sudut undang-undang sebaik saja mereka menang. Antara pertama yang mereka akan buat adalah menukar AG pendakwa untuk mengambil tindakan dan merancang apa yang perlu untuk dengan segera menguasai negara ini dan mengambil tindakan untuk apa yang kita akan lihat sebentar ini. Jadi dalam ucapan terima kasih kepada dan penghargaan kepada semua yang ada hari ini, sebenarnya saya pun agak kecewa juga. Patutnya perjumpaan seperti ini harus penuh, menganjur kita menyediakan macam-macam. Tapi agaknya orang Melayu hari ini, terutama orang Islam Melayu pun, dia ada masalah nombor satu, masalah bangun pagi. Dan ini memang betul. Memang betul. Kita memang mempunyai masalah bila kita mengadakan perjumpaan sebelah pagi. Dia lebih jenis tidur kelawar atau okey sikit. Kalau pagi ni memang susah. Jadi saya rasa kalau kita susah nak menguatkan diri kita untuk membuat sesuatu di sebelah pagi ini, saya rasa mungkin kita menghadapi masalah besar. Kita tidak dapat menggerakkan apa-apa pun kecuali terlalu sedikit kalau kita bandingkan dengan orang-orang Cina yang ada di sini. Saya bukan racist, saya cuma nak membandingkan ya. Orang-orang Cina dalam satu hari dia boleh sampai, dia punya berita tu dia kata A, dekat ujung apa ni negara kita pun kata A. Jadi kita menghadapi masalah itu hari ini. Dan kita pun tidak berbuat banyak untuk mengubah tabiat kita. Apa pun kalau kita nak cerita pasal tabiat kita tu mungkin terlalu lewat. Kita hanya ada beberapa hari, 3 hari atau 6 hari lebih kata Datuk Dr. Aidi tadi. Ini adalah antaranya kita bercerita mengenai masa depan kita. Kalau kita menang, Alhamdulillah. Tapi tak tahulah, patutnya ini sudah kita ketahui pada election 2008 dahulu, di mana kita kalah. Tetapi kita tak buat apa-apa juga. Jadi kita harapnya kali ini kot kita nak buat apa-apa, kot kita boleh lupa curut-curut yang kita hisap dekat hotel malam-malam ini antara tabiat kita. Sama ada kita bersungguh atau tidak, saya pun sebenarnya tak tahu. Berapa orang yang bersungguh, bila saya cerita dengan kadang-kadang menteri pun mengantuk aja. Bukan kita saja, menteri pun mengantuk. Tak kena ada sesuatu yang menjadi kejutan kepada kita semua supaya kita boleh sedar, adakah PRU 13 ini menjadi kejutan, akan menjadi kejutan kepada kita semua. Saya antara takut dan tidak takut. Ya, sama bila kita cerita kejutan setakat mana? Kata Dr. Aidi tadi, ini adalah zero sum. Maknanya kalau kita menang, kita mungkin dapat berbuat sesuatu. Kalau kita kalah, nak buat apa dah? Saya beritahu kawan-kawan saya, polis-polis, dia kata bila dia orang pergi raid tokong ke tidak, macam-macam senjata ada. Saya tak tahu berapa orang yang ada marang tumpul ke, berapa orang daripada kita yang ada senjata. Ini pun juga bukan untuk menakutkannya, untuk bersedia. Dan mungkin kalau musuh tahu kita bersedia, musuh tidak berani. Kita bersedia, kita harus kuatkan diri kita untuk mengelak daripada kita dibuli ataupun kita dijajah. Kalau kita tak kuat, memang kita dijajah. Kita lihat ya, Rusia dengan Amerika, kerana dua-dua kuat, mana ada siapa-siapa nak menjajah siapa-siapa pun. Dia orang, kita yang tolong perangkan untuk dia orang je. Jadi ini sesuatu benda yang kita harus. Tapi apa pun, saya pun jadi serba dalam masa 7 hari ni, apa yang kita nak buat? Saya pada mungkin terus berdoa ya. Itu adalah senjata kita ya. Berdoa adalah senjata orang mukmin.
Tetapi bila kita fikir-fikir juga, makbulkah doa kita? Mungkin itu kita serah kepada Allah kan? Tapi dia ada kondisi yang diperlukan untuk doa kita dimakbulkan. Kalau kita di Persatuan Pemuda Islam, kita bercerita pasal makanan. Kalau makanan tidak baik, dia macam mana kita nak mohon doa kita ni? Kita boleh mohon doa kita ni nak dimakbulkan. Kita cuba bercerita untuk beberapa tahun ini. Kita cuba sebarkan kepada kita semualah yang mana saya ada peluang bercerita semua mengenai aspek halal daripada sudut ekonomi dan sudut amalan kita ya. Tapi kadang-kadang respon itu tidak baik. Jadi saya mendapat semacam signal kan, kenapa orang Islam ni, kenapa orang ini tidak bersungguh-sungguh. Contohnya, kalau kita nak bersatu, kita kuatkan networking kita, sebenarnya kita cukup kuat. Kalau kita kata kita tak pergi makan dekat hotel, hari ini di Malaysia kita tidak makan dekat hotel yang bukan milik orang Islam pun, saya rasa tutup hotel. Tapi ramai makan pada bulan puasa yang akan datang ni, kalau kita ada sempat melihatnya, memang buka puasa ni macam pesta, cukup ramai. Saya bukan nak cerita pasal ini, saya nak berkongsi macam mana kita boleh ada kekuatan kalau kita mahu. Soalnya kita mahu atau tidak mahu, ataupun hati kita terbuka atau tidak terbuka untuk berbuat sesuatu. Saya ambil contoh paling mudah ya. Saya diberitahu PWDC yang mana milik orang Melayu juga menggunakan minuman kopi sahaja dalam satu tahun lebih daripada 2.3 atau 4 juta dari beberapa tahun itu. Yang malam ni of course kita yang guna pun kita guna Nescafe. Apa salah kita guna kopi yang tua? Ada dosa. Dan tidak pernah siapa meminta Nescafe. Kalau minta bagilah sikit. Tapi maknanya tidak ada respon. Kerana kalau kita ambil lagi yang barangan orang Islam yang ada hari ini, maknanya ekonomi kita akan lebih terbalance. 2.1 juta mungkin nak untung 800-900. Maknanya kita merancang. Ini yang saya sebut tadi, kita rancang. Oh, kita daripada sudut makanannya, daripada sudut minumannya, sekali-kali kita boleh rancang. Kalau lagi kita nak minta apa ni, katakan mi daripada orang Melayu, mi tak kisah pasal kita kadang-kadang agaknya bila kita bercerita pasal halal tu, kita lebih melihat daripada sudut logo halal itu sahaja. Jadi kita lupa keberkatan di belakangnya dan apa agenda ekonomi yang boleh ada daripada penggunaan produk yang dikeluarkan oleh orang Islam. Sedangkan saya difahamkan sebenarnya kalau diikutkan afdal ke, kita seharusnya mencari makanan yang dibuat oleh orang Islam yang bertakwa. Jadi ini pun satu benda juga. Tetapi kalau saya harap, saya diberitahu kawan-kawan saya semasa 13 Mei dulu, selepas yang 13 Mei dan ada pergerakan yang 13 Mei kata kalau kita nak ilmu jadi jangan makan kedai Cina, betul tak? Saya yang umur 50 ke atas tu ingatlah. Tapi kawan saya dia buka Hilami. Okey dah kata mula-mula cukup maju pasal nak makan mi Melayu. Tapi lepas 5-6 bulan dia balik. Jadi saya tak tahu sama ada kita nak lalu-laluan yang sama ataupun sebaliknya. Tapi apa pun kita berharap dari sementara beberapa hari yang kita ada ini, kita buatlah persediaan yang boleh untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Kalau kita doa benda tidak jadi, kita tak mahu perkara yang tidak baik tidak jadi, tetapi ia mungkin lebih elok kita bersedia. Contohnya kita cerita hari malam tu, katakanlah je kita doa kita menang 2/3 majoriti lah. Itu yang kita harapkan. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.